Kenapa duit sentiasa tak cukup walaupun gaji kita dah semakin naik? Jawapan dia adalah apabila gaji kita naik, kita upgrade kita punya lifestyle, kita punya komitmen, kita upgrade kita punya kereta dan banyak lagi. Itu menyebabkan kita akan sentiasa dalam cycle yang sama, kitaran yang sama. Saya ada jumpa ramai orang yang income-nya lebih RM5,000, ada yang RM10,000 pun, tetapi setiap bulan masih negatif. Setiap bulan hanya tinggal RM100. Jadi kepada anda semua, tuan-puan yang di luar sana, ambil pengajaran daripada kisah ini. Pada permulaan, sit down dan kita listkan apa kita punya perbelanjaan wajib, iaitu keperluan kita setiap bulan. Adakah ada lebihan? Dan asingkan juga 10 hingga 15% untuk simpanan. Sebab apa? Sekiranya kita punya kewangan tak ada lebihan, maksudnya kita kena cari dekat mana yang kita perlu potong, dekat mana yang kita perlu stop atau cancel untuk kita kurangkan kita punya komitmen setiap bulan. InsyaAllah tuan-puan, bila mana kewangan kita stabil, setiap bulan kita cukup, dia akan membawa kepada kita punya ketenangan hati, ketenangan minda. Jadi, rancang pada sekarang, jangan ikut keinginan, kontrol dulu pada permulaan. InsyaAllah, slow-slow kita listkan kita punya impian, matlamat dan keinginan yang kita nak dan kita capai satu persatu. Dan bagaimana cara yang terbaik? Melalui simpanan emas. So kalau tuan-puan simpan dekat akaun emas gap, tuan-puan boleh simpan dan beli emas sikit-sikit, dan daripada emas yang kita simpan tu akan jadi aset kita yang sentiasa berganda dan meningkat dari masa ke semasa. So mana yang nak saya bantu untuk simpanan emas, tekan dekat beg biru sekarang untuk saya bantu sehingga tuan-puan berjaya dalam kewangan tuan-puan dan tabungan tuan-puan.